3 soalan wajib kena tanya dekat lelaki sebelum kahwin. Part 1. Nombor 1, apa maksud tanggungjawab suami pada awak? Tanya dia. Sebab bukan semua lelaki faham tanggungjawab hanya kerana dia mahu berkahwin. Kita janganlah take for granted, mesti dia tahu tanggungjawab dia. Mesti dia tahu cara nak bagi duit. Mesti dia tahu bak nafkah. Kena ingat, bukan semua orang ada maklumat yang betul. Sebab tu kena tanya dia daripada awal. Awak rasa nafkah tu macam mana? Awak rasalah kerja rumah ni kan, saya seorang ke ada peranan lelaki juga? Tanya dia, kalau ayah awak, mak awak macam mana? Tanya juga macam mana pandangan dia terhadap peranan isteri. Awak rasa isteri ni kan sepatutnya macam mana? Tanya dia betul-betul. InsyaAllah daripada situ kita tolerate, adapt each other. Soalan kedua, kalaulah kita tak sependapat lah dengan keluarga masing-masing, macam mana awak nak urus? Ramai pasangan rasa lepas kahwin benda ni tak penting, tapi sebenarnya sangat penting. Sebab keluarga ni bila tak sependapat dengan kita, dia banyak memberi pengaruh kepada kita. Mulalah ada yang mencucuk, mulalah ada yang tak puas hati. Dan kita kan, bila mak kita macam tu, kita pun tak sedar hati. Sama juga dengan dia. Kita ada isu mertua, isu balik kampung, isu nak berbakti pada keluarga yang mana, privasi dan juga sempadan keluarga kecil, keluarga besar, isu campur tangan setakat mana, cara nak menghormati pasangan kita dan juga keluarga dia, begitu juga dengan kita. Tanya juga, bincang juga macam mana nak seimbangkan antara ibu, ayah, isteri atau termasuk ibu ayah kita. Kalau saya dulu kan saya bincang terus. Saya ada mak ayah, awak ada mak ayah. Kalau contoh, kalau bagi nafkah macam mana? Tujuan dia, kita nak susun kehidupan lebih baik selepas berkahwin.